Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Janatul Alif binti Muhammad Yolasan dan saya berumur 17 tahun dan bersekolah di SBK Al-Madrasah Al-Khairiyah Al-Islamiyah. Pada hari ini saya akan berkongsi kepada anda tentang tajuk bahan digital untuk kasar pendidikan negara. Di zaman yang serba canggih ini, penggunaan teknologi digital dalam pendidikan bukanlah sesuatu yang asing. Bahan digital seperti e-book, video pendidikan, pembelajaran dalam talian dan aplikasi pendidikan. Teknologi digital bukan sahaja memudahkan akses kepada bahan pembelajaran, tetapi juga membuka peluang kepada pelajar untuk belajar secara lebih interaktif dan fleksibel. Jom, inilah bilik komputer kami. Terdapat pelbagai banyak komputer di sini. Mengapa pendidikan digital? Pendidikan adalah asas kemajuan negara. Dengan kemajuan teknologi, kita mempunyai peluang untuk merombak dan mengubah cara kita mengajar dan belajar. Pendidikan digital membolehkan pelajar dan guru mengakses bahan pembelajaran secara lebih efektif di mana saja mereka berada. Sebagai contoh, di kelas 5 Rabiatul Adawiyah mempunyai peranti pintar ini supaya kami semua mudah untuk belajar. Terdapat banyak kelebihan bahan digital iaitu meningkatkan kemahiran teknologi. Selain itu, dapat meningkatkan penguasaan bahasa Inggeris. Akhir sekali, memudahkan pelajar untuk mengulang kaji pelajaran. Salah satu cabaran dalam sistem pendidikan negara ialah kekurangan sumber dan infrastruktur. Sebagai contoh, beberapa sekolah di kawasan luar bandar masih kekurangan infrastruktur yang memadai serta kemudahan digital untuk pembelajaran yang moden. Akhir kata dari saya, pendidikan adalah pemancing kemajuan sesebuah negara. Dengan pelbagai cabaran yang dihadapi, kerajaan Malaysia terus berusaha untuk memperbaiki dan meningkatkan sistem pendidikan melalui dasar-dasar yang holistik dan inisiatif inovatif. Sebagai contoh, aplikasi yang membantu pelajar-pelajar ialah ChatGPT, Turbo Learn AI, Instant AI dan pelbagai lagi. Sekian dari saya, Nur Janatul Alif binti Muhammad Yolasan dari Sekolah SBK Al-Madrasah Al-Khairiyah Islamiyah. Ma'assalamah, ila liqa'.